Kali ni kita nak explore je punya agriculture tourism dekat Taiwan. And experience aku di Taiwan. Okay, nombor satu ialah tempat tinggal. Aku suka penginapan di farm dekat Taiwan ni. Sebab dia punya penginapan tu macam dalam kawasan garden yang tenang. Ni ada angsa kat sana. Dan ada haiwan comel of course. And dia punya bilik pun mostly luas. And memang dekat Taiwan ni, diorang punya style hotel. Dekat sebelah katil akan ada bathtub kan. Transparent. Memang daripada katil kau boleh nampak terus ke bathtub. Ni macam tempat honeymoon je. Jatuh. Nombor 2, of course, kita dapat berinteraksi and bagi makan dekat haiwan-haiwan comel ni kalau kita join aktiviti dekat farm dia. Sebab macam kat sini, dia ada mini zoo. Kita pula pandang macam mana. Tengok itik ni pun dah seronok. Bye-bye. Farm ni kan biasanya diorang memang dah ada halal certificate dan juga cutleries yang asing. Dah, jom makan. Pengalaman yang kita dapat kat sini juga boleh pakai pakaian orang asli kat sini. Macam ni dia tolong pakai kan. Malam kita pakai pakaian orang asli, hari ni pakai topi peladang teh sini pula. Untuk aktiviti agro pelancongan di Taiwan ni, kita boleh DIY buat sendiri makanan diorang. Kita ada buat kuih. Ni kita tengah buat mochi. Ni kita tengah DIY buat craft tangan. Asal gunting tumpul ni. Malam ni pula kita nak DIY krim pencegah nyamuk. Kat Taiwan ni dia famous dengan dia punya padi dan beras. Padi, gunung, laut tu semua sebelah-sebelah je. Yang ni kita nak masukkan beras, nak packing beras 1 tin pula. Kita orang dapat rasa sendiri tengok proses packaging padi. Dari agriculture kita dah masuk aktiviti aquaculture. Bagi makan ikan. Bismillah, okey. Comel. So kat sini kau boleh rasa sendiri lah pengalaman cari clam. Ni clam dia rupa cetok kan. Sini korang boleh tengok dolphin di lautan. Untuk aktiviti tengok dolphin ataupun whale ni, dia akan ambil masa total 2 jam lah untuk perjalanan pergi dan balik. Roman ni baru buat 20 tahun lepas tapi dia guna foundation tu yang 100 tahun lepas. Sebab tumbuh dia macam 100 tahun punya rumah. Sini lama kan. Si Taiwan best aku. Mesti korang nak datang Taiwan lepas ni.